Selepas balik solat tarawih, Raja Azura dengar ada bunyi anak kucing dekat bawah tangga rumah. Sekali tengok, memang ada anak kucing, kata Raja Azura. Kesiannya, mak dia tak tahu pergi mana. Tak tahu nak buat macam mana. Buat masa ini, Raja Azura beri anak kucing tu minum susu kambing dulu. Pak Azim, Assalamualaikum. Saya tak tahu nak cakap apalah. Balik-balik dia daripada solat tarawih ni, kat rumah saya dengar bunyi kucing nyau 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 kat bawah tangga rumah saya ni. Sekali tiba-tiba memang ada anak kucing. Masya Allah, tengok. Kesiannya. Mak dia tak tahu pergi mana. Saya terpaksa tuan. Ada dia punya tali perut lagi. Yang betul lah. Jumpa kat bawah tangga ni. Tak tahu nak buat macam mana. Sekarang ni saya nak bagi dia minum susu kejap. Susu kambing. Yang tali perut ni macam mana Tak tahu nak buat macam mana. Saya nak kena jadi doktor sekejap ni.